Forex trading for beginners. Okey, macam mana korang kalau yang baru-baru nak trade ni kan, tapi korang tak tahu nak buy ke nak sell, mana satu korang nak tahu direction market tu. So first kali korang kena tengok satu benda kat sini, ada satu trend. Okey, so tengok dulu ke mana price tu pergi. Okey, mula-mula kita nampak ada kenaikan kan. Okey, daripada sini pergi ke sini, dia ada satu kenaikan besar. Lepas tu korang tengok ada trend line break. Okey, so bila ada trend line break kat sini, korang tahu ini adalah satu potensi untuk korang boleh start sell. Lepas ada retracement dekat sini, mula-mula tadi kami entry, kami letak saja stop loss dekat level, okey, dekat level pucuk sebelum ni. Lepas tu bila price tu dah jatuh lagi, pergi dekat time frame yang rendah-rendah ni, okey, korang boleh tarik stop loss korang daripada level sini pergi ke pucuk seterusnya. So kalau price ni turun lagi, kita boleh tarik stop loss sampai sini. So kenapa teknik ni berkesan untuk beginner? Sebab first kali korang tahu trend market ke mana. Okay, so ni ada satu trend market, tiba-tiba dia ada impulse ke bawah, so korang entry dekat situ. Kalau korang beginner, cari yang tu saja. Entry dekat retracement, maknanya price tu naik sikit, korang boleh sell. Lepas tu letak stop loss korang dekat risiko yang rendah dan tak payah set korang punya take profit. Kenapa penting benda ni? Sebab bila korang set stop loss, korang ada insurance dekat trading korang. Dan bila korang tak payah letak TP, korang punya trade tu ada potensi untuk pergi jauh. So dia punya risk reward ratio dia sangat besar. So korang biar saja trade korang tu reverse direction dan hit korang punya stop loss, tak payah pun korang nak letak take profit. Okay, so mudah saja teknik trading untuk hari ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, kami sediakan link dekat bio kalau korang nak follow kami trade, dan boleh daftar account dengan broker yang kami suggest dekat link kat bio tu, dan check kami di IG, TikTok, Prof Duit untuk kami cuba reply message korang. Jumpa lagi dalam video akan datang.